Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan dan pemerhati yang dihormati sekalian. Kerajaan negeri menggunakan istilah rizab Padang Ragut sebagai istilah yang digunakan untuk tanah kerajaan yang diwartakan di bawah Seksyen 62 KTN untuk tujuan aktiviti pengeluaran makanan yang berasaskan kepada penternakan. Tanah rizab Padang Ragut diuruskan secara berpusat melalui Jawatan Kuasa Pembangunan Tanah Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM. Sekarang ini terdapat 90 lot rizab Padang Ragut di seluruh negeri berkeluasan 5,964 hektar. Daripada 5,964 hektar, 1,982 hektar ataupun kira-kira 33% telah dimajukan dan bakinya kira-kira 3,981 hektar ataupun sekitar 66% masih belum dimajukan. Spesifik kepada daerah Besut dan daerah Setiu, merujuk pada soalan daripada Jertih dan juga Permaisuri, di daerah Besut terdapat 13 rizab Padang Ragut berkeluasan 253 hektar. 232 hektar ataupun 92% telah dimajukan. Bakinya kira-kira 20 hektar ataupun 8% belum lagi dimajukan. Untuk daerah Setiu ada 12 rizab Padang Ragut berkeluasan 1,172 hektar. 761 hektar ataupun sekitar 65% telah dimajukan. Bakinya sekitar 411 hektar ataupun 35% masih belum dimajukan. Kaedah kerajaan untuk memajukan rizab Padang Ragut ada beberapa pendekatan. Yang pertama, dimajukan sebagai rizab Padang Ragut Rakyat. Yang kedua, kita buka untuk pengusaha-pengusaha dalam bidang penternakan memajukan Padang Ragut. Dan yang ketiga, kita buka kepada pelabur-pelabur yang berpotensi untuk mereka menjalankan projek-projek yang bersaiz besar. Dan pihak-pihak yang berminat bolehlah mengemukakan permohonan dan cadangan projek kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Terengganu. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Mohon senaraikan jumlah pelaburan dalam sektor penternakan dalam negeri kita. Terima kasih. Kita dalam proses akhir untuk memuktamadkan perjanjian bersama dengan dua syarikat besar dalam bidang penternakan unggas. Yang pertama, syarikat Wildlife Resources Berhad. Wildlife ini adalah gergasi dalam sektor penternakan ayam penelur di Malaysia. Keluaran sekarang ini sekitar 8 juta biji telur sehari, tetapi mereka berpusat di pantai barat. Kita dalam proses untuk memuktamadkan tapak bagi Wildlife membuka ladang ayam penelur di Terengganu di beberapa cadangan Padang Ragut yang insya-Allah akan dimuktamadkan dalam tempoh terdekat, dan sasarannya pengeluaran sebanyak 1 juta biji telur sehari. Bermakna penternakannya akan melibatkan sekitar 1.5 juta ekor ayam penelur yang akan membuka satu dimensi baru, sebab sebelum daripada ini tidak pernah ada ladang ayam penelur di pantai timur Semenanjung Malaysia. Yang kedua, beberapa hari lepas kita muktamadkan perbincangan dengan syarikat CAB Cakaran Berhad. CAB Cakaran ini adalah syarikat public listed. Mereka bercadang untuk membuka ladang ternakan ayam pedaging di Terengganu dengan kapasiti pengeluaran 1 juta ekor bagi setiap pusingan. Dan perkara-perkara telah dimuktamadkan insya-Allah pada 12 hari bulan Ogos bulan depan. Kita akan adakan majlis untuk menandatangani perjanjian di antara kerajaan negeri dan syarikat CAB Cakaran Berhad. Ini di antara dua pelaburan besar dalam sektor penternakan yang akan masuk ke negeri Terengganu dalam tempoh yang terdekat. Terima kasih.